Pantai yang dulunya ada buaya ni viral sekali lagi sebabkan air dia jernih. Sebagai ahli aktif Persatuan FOMO se-Malaysia, kita kena check it out. So kami pun book lah satu hotel. Nama dia Tistel. Hotel dah 5 bintang, tapi ada hantu tak? Mestilah. Hotel ni hotel lama, tapi dia sangat well maintained. Ada sea view and ada garden view. Kami punya ni garden view. Apa yang best kat hotel ni macam-macam ada. Ada swimming pool kanak-kanak, swimming pool dewasa, swimming pool yang dalam pun ada. Tapi yang paling best, dia ada private beach. Jom kita tengok air dia jernih ke tak. Keruh lah guys. Tapi kita tak boleh give up. Jom kita pergi pantai Blue Lagoon pula. Tengok-tengok, pantai ni pun keruh juga. Ada satu lagi pantai, kita punya last chance. Pantai ni nama dia Pantai Purnama. Dan bila sampai je situ, kami terus macam wah, betul lah jernih. Ingatkan tipu-tipu je. Tak sia-sia datang jauh-jauh. Untuk yang nak tahu Hotel Tistel tu ada hihiu ke tak, jawapan dia 50-50. Dah. Siapa tak follow sekarang. Kita masih ada mission nak cari buaya lepas ni.